Okey, sebenarnya hari bapa ni kita nak tanya Hakim. Hakim, awak rapat tak dengan bapa awak? Rapat. Awak panggil bapa awak siapa? Papa. Apa pengorbanan Papa Hakim yang Hakim tak dapat lupakan sepanjang dia besarkan Hakim ni? Dia hari-hari cari duit untuk family. Bapak saya pernah itu tengah kerja. So dia kalau nampak tin kosong ke apa, time tu ada masalah kewangan sikit lah. So kalau nampak tin kosong ke apa kan, dia kutip, dia kumpul setiap minggu dia jual. Cari duit lebih. Ada zaman-zaman adik saya nak lahir macam tu lah. Dia nak balas budi tu pun tak boleh sebab banyak sangat budi. Saya cakap thank you for everything. Itu je. Dia sanggup korbankan masa dia untuk cari duit supaya kita orang anak-anak dapat duduk dalam satu kampung yang selesa lah. Dapat tahu esok nak makan apa kan. Dapat baju yang best-best. Oh, saya tak pernah cakap lah dengan dia, tapi hati saya berkobar-kobar lah nak cakap kat dia benda ni. Biasa lelaki kan. Ya, korang sayang ayah. Itu je.